Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi ayam balado ala Thai. Oke, pertama sekali ada ayam. Kemudian kat sini ada bawang putih, bawang merah, cili besar merah, cili padi sikit. Oke, sebelum kita nak goreng, kita kena potong ayam dulu, jangan besar sangat. Kita potong 3 buah ni. Okay guys, sebelum kita nak goreng ayam ni, ayam kita dah potong, kemudian dah basuh. Sekarang kita nak bagi serbuk kunyit. Kunyit. Kemudian sedikit garam. Kemudian kita gaul. Okay, kita gaul. Kemudian kita goreng ya. Okay, dalam masa yang sama kita panaskan minyak. Panas, baru kita masukkan ayam. Alright, ini kita goreng sehingga dia garing ya. Kemudian sambil tunggu ayam masak, kita chop bahan-bahan dia. Right, bawang merah, 4 biji bawang merah, cili besar merah, kemudian bawang putih, cili padi merah. Bahan ini kita chop. Ini bahan yang kita dah pisah, dia akan jadi macam ni guys. Okay, apabila ayam kita dah garing, dia akan jadi macam ni. Kita tutup api, kita angkat. Okay, sekarang kita nak buat dengan kuali yang sama. Kita masukkan bahan yang kita dah chop tadi. Okay, kita masukkan sos Thai sikit je, sedikit paste tom yum. Kita dulu sekejap. Sos tiram sikit, sos cili 1 sudu. Kita godak-godak lagi dia. Rasa dia, gula sikit, kemudian kita sotong sikit. Ni rasa dia kita boleh adjust masing-masing ya. Kemudian baru kita masukkan ayam yang kita dah goreng guys. Kemudian kita tabur air sekali, daun ketumbar sekali, kita perakan limau nipis. Okay, terus sekejap, dah tutup api, boleh angkat. Oke guys, inilah dia ayam balado ala Thai kita dah siap. Siapa-siapa yang cuba boleh cuba kat rumah ya. Selamat mencuba. Jangan lupa macam biasa, selamat mencuba. Like, komen, share, subscribe dan selamat bersahur. Bye bye. Assalamualaikum.